Hai korang yang tengah tengok Let's Ajak. Hari ini aku nak borak pasal satu topik yang seram tapi menarik. Game seram buatan negara jiran, Indonesia. Aku ini orang Indonesia. Kalau tak penuh ilmu di dada, tak sampai puncak Everest. Kalau kita sembang pasal game seram, mesti ramai teringat Resident Evil, Silent Hill, PT kan? Tapi geng, korang tahu tak? Sebenarnya developer dari Indonesia pun dah banyak hasilkan game seram yang bukan calang-calang. Dan kali ini, aku sebagai perspektif orang Malaysia nak kongsi pandangan aku sendiri tentang game seram daripada Indonesia. Adakah seram dia betul-betul buat kita menjerit, tolong, ataupun cuma seram-seram manja je kan? Jom kita tengok. Let's Ajak. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Ajak, dan siapa-siapa yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti geng. Subscribe sekarang sebelum korang seram. Dan siapa-siapa yang nak donate untuk channel ini, link donation ada dekat ruangan description. Okey geng, kalau sebut game seram Indonesia, nama pertama yang confirm muncul dalam otak aku ni adalah Dread Out. Game ni dah jadi ikon horror Indonesia sejak 2014 lagi. Kita main sebagai Linda, pelajar sekolah yang sesat dalam bandar lama berhantu. Dan satu-satunya senjata dia, kamera telefon. Bunyi macam Fatal Frame besi Asia Tenggara. Tapi vibe dia lain bro. Dead Out ni penuh dengan unsur budaya Indonesia. Pontianak, Toyol, Pocong, Kuntilanak, semua ada geng. Berdiri bulu rumah aku geng. Masa aku main dulu, aku terfikir, ini macam kampung sebelah je weh. Kan? Sebagai orang Malaysia, aku rasa imersif sebab suasana dia dekat sangat dengan budaya kita. Ada azan, rumah kayu, papan tanda, bahasa Indonesia, dan vibe dia memang seram Nusantara. Tapi yang paling aku suka, game ni tak bergantung sangat pada jam scare murah kan. Dia main dengan suasana, bunyi dan perasaan. Macam ada benda tengok kau dari jauh kan. Next, Pamali. Dah ada filem dah pun. Indonesia Folklore Horror. Kalau Dread Out lebih kepada aksi dan eksplorasi, Pamali ni lebih kepada psikologi dan budaya pantang larang. Game ni ajar kita satu benda. Kalau masuk rumah lama, jangan gatal-gatal nak ubah barang. Jangan buka cermin lama. Jangan ambil gambar sembarangan. Kalau langgar pantang, siaplah benda tu datang cari kau. Tak? Sebagai orang Malaysia, aku tengok Pamali ni macam versi game seram yang ada nilai didikan budaya. Macam mak kita pesan, jangan main dekat pokok waktu maghrib. Jangan main dekat luar waktu maghrib. Tapi bila kita lawan cakap, itulah dia, Pamali mode activated. Aku rasa developer Indonesia ni bijak geng, sebab dia guna budaya sendiri sebagai elemen horror. Bukan sekadar hantu menjerit depan muka, tapi ada mesej di sebaliknya. Game seram tapi berisi. Seterusnya, kita ada Pulang Insanity. Game ni lain macam weh. Bagi aku game ni paling padu. Dia bukan sekadar tentang hantu, tapi tentang rasa bersalah dan keseraman psikologi. Kita main sebagai Rudy, seorang lelaki yang balik ke kampung nak cari kekayaan melalui ilmu hitam. Dan dari situ hidup dia mula jadi huru-hara geng. Dari sudut Malaysia, game ni rasa sangat dekat dengan kisah-kisah mistik kita geng. Sama geng. Macam cerita bomoh, persugihan, perjanjian dengan makhluk halus. Dia bukan seram sebab hantu muncul, tapi sebab mesej dia menusuk. Nak kaya cepat? Padah menanti. Grafik ni pun padu. Sinematografi mantap. Dan ada vibe filem seram Asia Tenggara yang realistik gila. Aku bagi tabik spring untuk developer dia, iaitu Ozisoft. Tabik spring untuk anda. Okey, cukup bab game. Sekarang kita cerita pula bab kekuatan game seram dari negara jiran kita ni.
Kalau nak dibandingkan dengan game seram barat, game seram Indonesia ni ada jiwa dan roh budaya yang susah nak tiru. Dia tak sekadar nak takutkan, tapi nak bagi pengalaman tempatan yang hidup. Bila aku main, aku rasa macam tengok cerita seram kampung, tapi bersih interaktif. Dari bunyi cengkerik, azan maghrib, suara orang mengaji dari jauh, semua tu buat bulu roma naik, geng. Sebab kita faham konteks dia. Kita faham, geng. Dan itu kelebihan besar game Indonesia. Mereka guna kepercayaan sendiri sebagai bahan cerita, bukan tiru style barat. Tapi, sebagai gamer Malaysia, aku kena jujur juga, geng. Kadang-kadang, voice acting dan bug dalam game tu boleh buat kita hilang mood sikit. Contohnya dalam Breakout 2, ada hantu tengah serang tapi karakter tiba-tiba tersangkut dekat dinding. Bug lah tu. Seram ke kelakar ni, geng? Tapi itu biasalah, geng. Developer indie, bajet terhad, tapi semangat mereka besar, geng. Dan aku respect gila sebab walaupun bukan studio besar, mereka berani bawa identiti sendiri ke dunia antarabangsa. Secara jujurnya, dari pandangan orang Malaysia, game seram Indonesia antara yang terbaik di Asia Tenggara. Kau setuju tak cakap aku? Kalau setuju, like video ni. Dia ada budaya, ada emosi, ada identiti yang kuat. Dan yang paling penting, dia seram sebab dekat dengan realiti kita, geng. Sebab Indonesia dengan Malaysia ni serumpun, geng. Kalau korang belum pernah cuba, aku recommend, geng. Breakout 1, Breakout 2, Pamali dan juga Pulang Insanity. Korang boleh dapatkan di Steam ataupun ada game yang boleh dimainkan di PlayStation. Jadi, itulah pandangan aku tentang game seram Indonesia dari mata orang Malaysia. Korang pula macam mana, geng? Game seram Indonesia mana yang pernah buat korang menjerit sampai Dian datang tegur ataupun mak korang bising? Komen dekat bawah, geng. Dan Malaysia ni ada ke game seram, geng? Kalau korang tahu, komen juga dekat bawah, geng. Game seram daripada Malaysia. Maybe aku boleh buat video pasal game seram tempatan pula lepas ini. Okay, geng. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Let's ajak kalau korang suka dengan video ini. Ingat, tiada apa yang lagi menyeramkan selain daripada surat LHDN. Keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's ajak.